anak dedah ibu dah bayar RM7,000, putus tunang sebab selalu gaduh sebelum kahwini lelaki lain. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Tragedi pembunuhan wanita yang dikerat dan dibuang di Taman Indah Permai, Sepanggar, Sabah terus menjadi perhatian ramai. Terbaru, anak mangsa sendiri tampil membuat siaran langsung di TikTok dan berkongsi cerita sebenar hubungan ibunya dengan suspek utama yang juga bekas tunangnya. Menurut pemuda itu, ibunya pernah bertunang dengan suspek. Namun hubungan tersebut hanya bertahan sekitar 2 hingga 3 bulan kerana kerap bertengkar. Pada awalnya, mama saya bertunang dengan dia. Dalam tempoh 2 hingga 3 bulan itu memang kerap bergaduh. Biasalah, pertengkaran seperti pasangan bertunang lain. Tetapi lama-kelamaan mama saya merasakan tidak mahu meneruskan hubungan itu. Apabila pertunangan itu diputuskan, ibu saya telah membayar semula kesemua wang berkenaan. Selepas itu, ibu saya berkenalan dengan seorang lelaki lain dan mereka berkahwin pada Januari lalu. Saya menasihatkan ibu supaya tidak lagi berhubung dengan suspek walaupun sekadar sebagai kawan dan meminta beliau menjauhkan diri daripadanya. Ibu akul dengan permintaan saya.